Ni ketua motong tadi bersiap balik motong saudara. Ada pula orang liak kata dia nengok Zulfikar Ketiau ini nak nengok sawit. Banyak buah tak? Iung tengah nak mupuk ni. Ini Iung ibu nak mupuk sawit saudara dengan pasutnya apa? Tentulah Iung pasut tambahannya bukan senang nak jadi senang wak. Tentulah Iung. Miko kalau tak Miko viralkan orang kampung awak siapalah lagi. Iung banyak betul buah sawit ni Berapa bulan bu Iung? Pandang sini sikit. Aku nak bertanya berapa bulan sawit ni dah banyak ini besar buah tu? Ni semenjak tanam ni sekarang memang tak luntur-luntur buah dia. La ilaha illallah, memang tak luntur kata Yung ibu buah dia. Dah berapa kali panen dah Yung? Ini 3 kali dah. 3 kali panen. Alhamdulillah saudara, buah ini muda-muda lagi saudara. Kalau sempat dah masak esok puluh tanda ni. Sekali panen. Piral bukan senang nak jadi senang, ini berondol dulu saudara. Panen berondol ibarat kata Yung ini. Ini berapa kali pupuk dah Yung? Baru sekali pupuk Apa pupuknya? Kebau emas. Alhamdulillah sudah dipupuk kebau emas. Itu je lah informasi lagi ketua untuk Yung ibu ni, mudah-mudahan sukses selalu. Sekian dari ketua, sekian terima kasih Yung informasinya. Yo, terima kasih.